Ini adalah bahan-bahan untuk buat puding karamel by KA. Panaskan gula sehingga kepirangan. Goyang-goyang-goyang. Masukkan dalam loyang. 2 cawan susu cair. Dua keping roti, setengah cawan susu pekat, 4 biji telur, sedikit esen vanila, setengah cawan cream cheese, secubit garam. Kemudian blendkan semua. Tapiskan dalam loyang tadi. Wrap dengan aluminium foil. Kemudian bakar. Okey, last sekali kita telangkupkan dia. Tengok Adam, jadi tak? Yeay! Siap. Tada!